orang beriman orang yang paling mulia di sisi Allah, orang terbaik. Maka pastilah Allah bagi yang terbaik. Apa yang terbaik? Pastilah yang kekal. Orang kafir ni musuh Allah. Allah bagi nampak macam terbaik, tapi nikmat itulah membawanya ke neraka. Jadi kalau apa saja nikmat membawa ke neraka, dia bukan nikmat, dia adalah musibah. Betul? Dan apa saja musibah yang membawa ke syurga, dia adalah nikmat. Boleh? Macam telefon ni. Telefon, nikmat ke musibah? Telefon, nikmat ke musibah? Musibah. Bagi telefon kat saya. Sekarang nikmat. Oh, sekarang. Oh, dia masa kelas tu nikmat. Lepas kelas tu, musibah. Betul tak? Berapa banyak orang buang masa dengan telefon. Kadang-kadang dengan telefon, dia solat lambat. Dengan telefon, dia tak sempat baca Al-Quran. Telefon tu adalah musibah. Betul tak? Ni. Jadi Allah bagi nikmat, tapi nikmat tu membawa ke neraka. Itu bukan nikmat, itu musibah. Orang beriman kena berfikir terbalik. Iaitu, apa kesudahan kita?